Lepas itu nak hilangkan jeragat. Dua item. Okey, dua item beg nombor 1 dan beg nombor 2. Okey, beg nombor 1 dan beg nombor 2 sekarang. Niacinamide tu 5% tau. Lepas tu pakai pula dengan Skin Savior. Skin Savior kita ni ada 15 ingredients. Okey, 15 ingredients. Memang bagus sangat-sangat. Dia ada apa ni Skin Savior? Dia ada, dia ada niacinamide juga. Okey, dia untuk kelembapan yang mendalam, mengunci kelembapan banyak sangat, pening. Okey, nak fokus apa? You bagi tahu kat Sarah, you nak fokus apa? Kalau you nak fokus mencerahkan, okey, you cuma ambil beg nombor 1 dengan beg nombor 2 saja. Kalau nak fokus anti-aging, anti-wrinkle, ambil kalau nak satu serum saja, ambil beg nombor 5. Yang ni. Beg nombor 5 tu untuk anti-aging, anti-wrinkle. Tak perlu pakai semua. Kita ada set kedut juga. Set kedut sekejap Alright, nampak tu? Okey, set kedut kita. Yang itu dapat 2. Siapa kat sini yang kulit kering tapi nak hilangkan jeragat? Beg nombor 2 tu yang Sarah pinkan tu. Yang itu dapat 2 item, boleh pakai pagi dan malam. Okay. Saya nak cerahkan kulit dan supaya licin kulit muka. Beg nombor 1 dan beg nombor beg nombor 3 dan beg nombor 4. Beg nombor 3 dan beg nombor 4. Yang pinky-pinky tu beg mana? Pinky-pinky yang sunscreen ya. Sunscreen boleh pre-order. Kalau sunscreen kena pre-order dekat kita punya apa tu? Affiliate dan juga stokis. Mau dia nak tak ada kat sini. Sekejap saya masukkan ni. Okey. Okey, nampak tak beg nombor 1 tu? Beg nombor 1 itu untuk rambut beruban. Siapa yang rambut beruban nak jadi hitam balik, beg nombor 1. Pakai selama 1 bulan. Okey. Siapa yang ada keluh momo, siapa yang kulit kepala dia gatal-gatal, siapa yang rambut dia berkurang, siapa yang rambut dia banyak gugur. Okey, yang rambut dia banyak gugur, yang semakin membontak, kalau you pakai beg nombor 1, okey. Siapa yang nak order ni? Nak pre-order sunscreen, melting balm dan DNA Salmon. Korang, Sarah nak bagi tahu tau, okey? Kita hantar barang ke korang dalam keadaan yang baik, okey, dalam keadaan yang bagus. Tapi bila sampai kat korang, kalau pecah ke apa ke, itu bukan dari kita tau. Itu bukan dari kita. Itu dari apa tu? Dari courier. Diorang baling-baling, diorang campak-campak. Tak mungkinlah kita nak letak barang yang botol yang pecah, kan? Tak mungkinlah kita nak letak botol yang bocor, tak. Itu daripada mereka. Jadi sebenarnya bila barang sampai tak elok, okey, kita orang pun rugi tau. Kita orang pun rugi.
Saya tak tahulah, kadang-kadang courier kan, dia hantar barang, dicampak-campak apa semua kan. Lepas tu jadi leaking, ada yang pecah. Itulah. Yes, betul. Kita takkanlah kita nak hantar yang pecah-pecah. Tak mungkinlah kita nak hantar yang pecah-pecah dekat korang. Tidak mungkin. Sikit apa sayang? Jangan ambil Barbie kat bawah. Okey. Mama dah pukul berapa? Dah pukul 9. Ayah tidur pukul berapa? Naya tidur 10. Naya school besok kan? Abang tak school. Abang tidur pukul berapa? Abang tidur early. Ya, kita all wrap nicely tau. Tak mungkin kita buat begitu korang. Sarah, kalau kalian simbah habis, boleh pakai facial wash sahaja, dan juga boleh pakai clear cleanser kita. Clear cleanser kita kalau kulit kering, kulit sensitif, alright, tak boleh ya. Kalau pregnant pun tak boleh. Tapi kalau kulit you berminyak, kulit you normal combination, boleh, tak ada masalah. Tengok ni Mama. Lepas tu yang ni boleh buka Mama. Macam ni. Ikut. Awak dah minum air belum? Tolong minum air. Minum air. Minum air saya. Lagi. Okey. Kakak dah berpuluh-puluh barang COD semua. Okey dapat. Memang wrap ketat. Kita buka pun pakai gunting. Mama yang tunjuk. Kita buka pun kena pakai gunting. Tunjuk Barbie sekarang. Okey. Kita buka pun kena pakai gunting. Macam mana boleh pecah? Ini Barbie Naya. Okey? Ada lagi kat situ. Oh. Ada. Ada lagi. Ada 5. Ada 5. Okey. Orang cakap cantik Barbie Naya. Okey. Betul. Kena guna gunting. Thank you so much yang beli bio Ampul. Okey, bag nombor 2 tu ya, Nordic Scalp Hair. Ini adalah produknya. Maya pun macam Barbie. Tu salah pelik. Kalau wrap kan, sampai nak buka pun kena guna gunting. Macam mana boleh pecah?
Amazing. Amazing sangat. Bijak ke apa diorang ni? Kan? Betul tak? Sangat-sangat pelik. Ya, ada. Korang dapat pun semua kan bergulung-gulung kan? Bergulung-gulung dia. Okay. Semua sampai okey, kemas. Kemas kan bungkusan kan? Entahlah. Saya pun tak faham sangatlah dengan mereka-mereka ni. Hai, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Masuk balik dekat dalam saya punya live. Sebab tadi live saya tu dia macam stuck. Okay, dia macam stuck tiba-tiba. Sekarang ni setakat ni okey sangat nak buka, kena guna gunting. Betul. Wah, rajinnya awak. Okey, Sarah sambung balik beg nombor 2 ini. Okey, beg nombor 2 adalah Nordic Hair Oil. Cuba pegang. Untuk rambut beruban. Untuk rambut beruban. Dia boleh jadi hitam balik. Ramai, betul. Ramai yang pakai produk kita. Korang, sekarang ni kita tengah ada promo tau. Okay, kita tengah ada promo. Kalau beli 2, korang dapat extra diskaun. Kalau beli 2, dapat extra diskaun. Kalau beli 1 tu, you dapat RM32. Kalau you beli 2, you dapat extra 5% tau. Extra 5%. Siapa dekat sini yang rambut dia kusut, rambut dia kurang, rambut dia nipis, bila berumur rambut semakin menipis. Sebab apa? Sebab rambut you banyak gugur. So, bila rambut semakin menipis nak membotak tu, okay, you pakai Nordic Hair Oil tu, beg nombor 2 yang ini dekat you punya, yang ini dekat you punya kulit kepala. Okay, cara pakai sebelum tidur, boleh pakai hari-hari pun tak ada masalah. Alright, titikkan 5 titik ke kulit kepala, urut. Lepas tu urut-kan, sapukan ke rambut. Okay, and then tidur. Bangun pagi, alright, rambut tu boleh basuh. You pakai 1 bulan, rambut kurang gugur. Okay, rambut kurang gugur. Dekat Sumaya pun. Saya tunjuk cara dia pakai, okay. Sumaya, sini kejap, pinjam kepala please. Pinjam kepala awak. Okay, yang ini kalau nak bagi rambut anak, okay, lebat and tumbuh banyak. Okay, pusing kejap. Okay, pusing sini. Okay, cara nak bagi pakai, titikkan 5 titik. Okay, alright, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau untuk orang tua ya, sekejap adik. Jangan pergi lagi. Kalau untuk orang tua, alright, letakkan dekat mana yang beruban tu. Okey, letakkan dekat rambut. Jangan bergerak. Okey, letakkan dekat rambut.
Sapukan dekat rambut, urut kat kepala, kulit kepala. Siapa yang botak lah. Kalau botak kat tengah ni lelaki, sapu dekat situ. Okey, sapu dekat rambut. Okey, nak bagi lebat. Okey, kalau kita yang pakai tudung. Okey, thank you channel. Ni nak bagi rambut hitam berkilat. Oh, nak cakap mama. Rambut Naya brown. Rambut Naya brown. Jadi siapa yang nak rambut brown berkilat brown berkilat, boleh pakai macam Sumayah ya. Sumayah ni dia bakal lain, rambut dia brown. Rambut dia tak hitam. Beg nombor 13 adalah set jeragat. Okey, saya naikkan kepada beg nombor 1. Itu adalah set jeragat. Set jeragat, okey, semua jenis kulit boleh pakai kecuali kulit sensitif. Alamak, boleh letak gam, boleh letak glue. Besok kita beli glue, okey? Dan Nordic hair oil tu dia boleh letak kat kening juga, nak bagi lebat kening. Okey? Okey, siapa yang rambut beruban, you pakai hari-hari dekat rambut. Okey, rambut beruban. Dan juga kat mana sini kan perempuan kan, saya pakai dekat sini. Sebab dekat sini yang dia rambut semakin ke belakang kan, macam tu. Okey, set jeragat. Beg nombor 1 adalah set jeragat. Set jeragat tu dapat 3 item. Dapat 3 item, pakai 2 toner. Alamak, toner saya dekat toilet. Pakai 2 toner dan juga 1 serum. Korang akan dapat skin savior. Pakai pagi dan malam setiap hari. Dalam masa 3 minggu, you nampak jeragat makin kurang dan kulit you semakin cerah. Sekarang tengah offer beg nombor 1. Beg nombor 1 itu 3 item. Sarah tak masukkan banyak dekat dalam beg kuning. Okey, Sarah masukkan dekat dalam beg kuning semua serum-serum yang harga mampu milik. Contoh macam ni. Okey, yang Sarah pinkan tu. Waalaikumsalam. Hai Neksu. Kalau korang tengok tu beg nombor 1 tu, okey. Cek Okey. Serum beg nombor 1 dan beg nombor 2 tu dah sampai rumah yang akak order, alhamdulillah. Yang itu untuk mencerahkan dan juga untuk garis halus dekat muka, untuk kulit kusam. Siapa yang baru nak try produk kita, okey, tak perlu pakai banyak-banyak ni. You boleh pakai 1 facial wash dengan 1 serum saja. Yang baru masuk, yang baru nak try produk kita, alright, boleh ambil beg nombor 1 dan beg nombor 2. You try pakai selama 1 bulan. Itu saja. Kalau you suka, you happy dengan result dia, alright, then you boleh pakai set jeragat ke, set kedut ke. Kalau you nak terus beli set jeragat, boleh. Kalau you nak beli terus set kedut, boleh, tak ada masalah. Macam tu, okey? Kita punya facial wash pun sekarang tengah year end sale. Okey, tengah year end sale, korang dapat RM33 sahaja. Korang RM33 sahaja. Kalau beli 2 lagi dapat murah. Mungkin dapat RM28. Okey, untuk niacinamide ni, alright, dia 5% tau. Okey, beg nombor 1 niacinamide ni 5%. Okey, dia untuk mencerahkan, untuk membantu mencerahkan kulit kusam
Lepas tu dia ada Daily Sense. Daily Sense tu untuk menenangkan kulit, menguatkan skin barrier dan mengurangkan kemerah-merahan. Siapa kat sini yang ada masalah kulit, okay, dia selalu naik merah-merah, itu maknanya you punya skin barrier tu rosak. Skin barrier you rosak. Sarah naikkan beg nombor 1, ceramide. Ceramide ni, okay, perlu ke tak pakai ceramide? Ceramide ni dia bagi hydration yang mendalam, okay, and then dia meningkatkan elasticity kulit, bagi kulit jadi lebih kenyal. Selalu kita merasakan kita punya kulit tu normal. Kenapa? Selalu kita merasakan kulit kita tu normal, tak ada masalah. Sebenarnya ada, katakanlah dalam 100 orang, okey, ada 60 orang yang dia tak sedar yang sebenarnya kulit dia damage. Okey sayang, sebenarnya kulit dia damage. Macam mana nak tahu skin barrier tu rosak? Bila kulit you senang merah-merah, kulit you pedih, okey, kulit you perih, lepas tu kulit you jadi panas, kulit you jadi sakit, itu adalah skin barrier rosak. Okey, ada orang yang tak tahu skin barrier rosak, so dia pakai saja apa-apa produk, and turns out kulit dia jadi allergic. So untuk first timers, sebelum ni juga dia pakai produk yang ada mercury. Okey, so untuk mengelakkan semua itu, you kena pakai dulu niacinamide dan juga ceramide. Beg nombor 1 dan beg nombor 2 kena pakai bersama-sama. Tapi kalau nak try dulu ceramide ataupun you nak try dulu niacinamide, boleh, and you boleh pakai bersama-sama. Syaikul, Nani is here, I think. Syaikul, Syaikul, nak pergi dah ke? Abang nak buka? Kaya abang? Kenapa? Boleh ke? Ini abang. Ni bila abang beli? Mama boleh kan? Aku boleh kan? Mama tak tahu, awak tanya abang. Ini abang. Sekejap sorry korang. Beginilah kalau ada anak-anak kat sebelah, sekejap turun, sekejap naik, sekejap itu, sekejap ini. I'm sure orang lain yang bila dia apa tu, live ada anak dia, mesti dia macam tinggal lama, lepas tu dia masuk balik lama. Betul tak? Ya. Okay. Good idea.
Siapa yang anak-anak di sekolah, bertambahlah ya. Bertambahlah anda semua. Nanti awak tak miss mama ke? Awak tak miss mama ke? Bye-bye. Habis kalau mama miss awak macam mana? Waalaikumsalam. Sebab besok cuti kan, diorang pergi tidur rumah nenek diorang. Dia nak tinggalkan mama 2 hari. Tapi abang lah, abang bila dah besar kan. Ya? Kalau adik tak, adik ada. Adik dia akan kacau saya. Bye, I love you. Nanti kalau mama miss awak, mama call awak ya. Okay. Semoga malam ini tidak lagi ada kejadian seperti semalam yang menakutkan. Tak tahulah apa jadi dekat orang tu semalam. Semoga baik-baik saja. Sebab semalam tu agak macam terkejut jugalah kan. Dengar bunyi boom. Lepas tu dengar orang jerit-jerit. Okey, saya naikkan body oil. Siapa hantar dia? Mak saya datang. Okey, body oil. Waalaikumsalam. I love you. Adik dah hug abang dah? Oh, semalam Kak Nur Fazilah tak ada ya? Semalam Sarah live tau. Semalam Sarah live pukul 1 lepas Sarah makan. Kan Sarah janji, Sarah kata nak Sarah janji nak live balik kan. So tengah-tengah live, okay, tengah-tengah live tiba-tiba dengar bunyi kereta. Oh ya, tiba-tiba terdengar bunyi kereta. Lepas tu tiba-tiba boom. Lepas tu senyap, sunyi, sepi. Lepas tu tiba-tiba dengar orang menjerit-jerit. Mungkin ada orang nak bantu sebab semalam kami semua kepoci. Sarah nak live pun Sarah tak tenang tau. Nak live pun tak tenang. Sebab dengar. Sarah pun nak tahu what's going on. Lepas tu tak sampai berapa minit dengar pula bunyi polis datang. So lagilah kita nak tahu kan. So pukul 2 pagi kan semalam kan. Pukul 2 pagi ke pukul 2 suku pagi, turun bawah pergi tengok dekat luar. Kau memang accident. Accident, ada polis apa semua siap zoom semalam. Tapi tak nampak lah, cuma nampak ada polis tu, kereta semua berdiri ni. Lepas tu dengar bunyi macam potong besi. Mungkin orang tu nak keluar pada kereta tak boleh kan. So orang datang untuk potong besi lah. Memang dengar semua clear gila. Clear sangat-sangat. Ya, kesian dengar orang jerit-jerit tu macam entahlah. Thank you so much beli facial wash dan juga DNA Salmon. Thank you so much.
Ya, kesian. Okay guys, nak bagi tahu kita punya body oil dan kita punya facial wash dan juga kita punya Nordic hair oil ni selling fast ya. Bag nombor 7 yang untuk rambut tu. Yang untuk rambut tu selling fast. Saya pun tak boleh tengok kalau orang accident. Saya tak boleh. Kalau lalu dekat tepi ada nampak, kalau betul-betul lalu dekat tepi nampak ada accident, lepas tu saya tak boleh tengok, saya akan terus jalan je. Saya jadi anxiety. Anxiety saya naik, saya tak boleh. Saya rasa macam ya Allah. Ya, jangan tengok. Kalau tak boleh tengok, jangan tengok. Sebab nanti you akan ada nightmare. Betul, nanti teringat-ingat. Kalau tak kuat, janganlah tengok. Tahu tak dulu cita-cita Sarah nak jadi gynae tau. Sarah nak jadi gynae. Masa Sarah form 4, form 5, Sarah ambil biology. Sarah ambil biology and Sarah add on accounting. Masa tu niat nak jadi pakar bedah katanya, nak jadi gynae. Because that time Sarah rasa macam gynae perempuan tak banyak. Yang ada gynae selalunya kan men, betul tak? Kan? Kena pre-order. Sorry. So masa exam Sarah cuba untuk ambil accounting, okay, sebab Sarah nak tengok Sarah kat mana Sarah boleh go. Sarah mengharapkan Sarah punya biology okay, tapi turns out Sarah punya accounting yang Sarah dapat A. So Sarah macam lain yang kita harapkan, lain yang kita dapat A. Sarah punya ekonomi, Sarah punya accounting, Sarah punya maths kan, modern maths, Sarah punya maths dengan Sarah punya ad maths. Sarah macam okay. Sebab tu lah bila dah habis SPM, kita pergi ke hotel management. Macam tu lah. Masa nak isi borang UPU tu, banyak minta, macam-macam minta. Ada minta TESOL, ada minta fast track account. Tapi yang dapat ni hotel management. Rezeki lah kot. Itu yang paling terakhir sekali tau. Paling terakhir, pilihan nombor 10 yang dapat. Sarah, balm tak ada ke? Cleansing balm tak ada. Okay, siapa kat sini yang nak pre-order cleansing balm? Okay, yang nak pre-order baju tak ada ya? Nak baju ke? Sekejap. Sekejap ya, saya masukkan. Yang ini ada satu korang ada satu ni. Ini satu je. Okay, tapi dia tak ada dekat saya. Mana Azril? Azril dah mati kena tumbuk. Azril dah mati kena tumbuk dengan Umairah. Okay, yang ini alahai, diorang ni pun okay. Sorry, dekat Sarah tak ada. Okay, dekat Sarah tidak ada baju dia. Tetapi kalau korang boleh order tu dekat Numerina Majid tu. Alah, saya nak pin. Okay, yang ini warna putih tau. Warna putih, dia skirt dan juga top. Skirt dan juga top. Ini adalah dia one size. Dia free size ni. Free size.
Siapa yang size S, size M, size L boleh pakai, sampai size L. XL tak boleh. Okey, XL tak boleh. Yang ini satu set baju dan juga skirt color putih. Yang ni yang Sarah pakai itulah. Okey, saya masukkan. Tada! Tada! Beg nombor 1 sampai nombor 10. Siapa yang nak guna? Kak, beg 16, cara guna dia macam mana ya? Beg nombor 16. Beg nombor 16 tu facial wash. Facial wash untuk cuci muka. Sekarang ni facial wash kita tengah murmur. Okey, facial wash kita ni dia tidak keringkan kulit. Sesuai untuk semua jenis kulit. Kalau tengok dekat situ ada 3 jenis. Okey, ada 3 jenis. Glow facial wash untuk kulit normal, kulit combination. Kalau facial wash yang rebalance, okey, untuk kulit kering dan juga kulit sensitif. Kalau siapa yang kulit berminyak dan juga berjerawat, ambil very acne. Beg nombor 16. Yang sekarang tengah RM33. Dalam facial wash kita, dia ada vitamin C, okey, untuk mencerahkan. Ada niacinamide. Kita juga ada serum apa sayang? Sebab kulit kering tu nak try, sebab dah guna banyak. Okey, kalau you pakai kita punya facial wash, insya-Allah tak ada, insya-Allah okey. Insya-Allah you akan suka. Serius. Bang, bila ada stok? Aisyah Haddad, akhir bulan ni sampai. 25 Disember ni sampai. Lepas tu jangan order satu saja tau, order 2. Okey, order 2. Sebab akan ada balik pada bulan 3 tahun hadapan. Dan order, terima kasih. Awak order apa? Saya tak percayalah. Abang dah pergi dah sayang. Belum sayang. Dah pukul 10 sayang. Facial wash kalau beli 2 RM29 korang. Beli 2 RM29. Wow, okey. Terima kasih Kak Genayat Dumi. Hari ni saya tak tahulah saya live macam mana. Cincai live saya. Aduh, hai. Cincai, cincau. Siapakah yang unpaid ini? Boleh tak yang untuk apa? Yang one set ni, okey. Okey, yang one set ini tolong clearkan. Facial wash kita sekarang, okey, kalau beli 2 RM29 guys. RM29. Korang buatlah stok banyak-banyak sebab boleh beli 2, boleh beli 3. Buat stok kerana facial wash kita ini
last call, akan ada facial wash baru pada tahun hadapan. Facial wash kita ni dia ada glycerin, hyaluronic acid untuk mengekalkan kelembapan kulit. Okey, dia jenis foam, jenis yang berbuih, jenis buih. Okey, sangat-sangat lembut dan dia perbaiki tekstur kulit you. Kalau korang tengok, okey, kita punya facial wash testimoni ramai orang suka dan kita dapat 5 star. Kalau beli dua, RM29. Okey, ni pun tak boleh juga. Ayah, saya tak tahulah kenapa saya tak boleh pin. Thank you beli dua. Tadi tu yang ambil dress tu tolong clearkan ya. Tolong clearkan. Korang ingat tak kejadian yang ada orang beli apa tu Lumi Candy. Dia beli Lumi Candy sampai berapa banyak tu. Ingat tak? Lepas tu dia peram kat dalam beg kuning dia. I cannot do anything. Masa tu masih ingat. Apa yang 10, apa yang 10. Kan? Menakutkan lah. 10 dia beli. Ya. 10 dia beli. Oh my god. Oh, dia beli 10 ya. Tak ingat apa benda yang 10 ni. Menakutkan. Tak, tapi masa tu dia bukan beli. Dia masukkan kat dalam beg kuning dia. And then dia buat apit. Dia apit, dia tak beli pun. Dia sengaja. Okey, saya naikkan okey, sebentar saya buat balik. Hai. Nama siapa? Baby Uci. Oh, Baby Uci. Awak dah nak tidur ke? Not yet. Awak nak tidur lambat ke? Tapi kan besok awak sekolah. Besok sekolah kan?
Okey, Sarah naikkan. Awak sekolah besok kan? Not yet, not yet. Okay, saya masukkan anak tudung. Not yet, not yet. Not yet. Awak tak mi sabang ke? Not yet, not yet. Okey. Not yet, not yet, not yet. Alright, itu. Jatuh buku, tak nak kemas. Janganlah macam tu, adik. Tadi naik makan ubat tu tak sedap sangat. Lepas tu? Naik buang balik. Hah? Then? Masa naik buang balik, Kak tak tahu. So, Kak bagi you makan ubat. Lepas tu, you buang. Kak tak tahu you buang. Tak. Tipu je lah. Naik tipu. Okey. Abang pergi mana? Abang pergi rumah Mama Sarah. Dia suka macam tu. Sebab besok cuti kan? Dia yang cuti. Adik-adik school, adik. No, naik cuti. Naya tak cuti? Ya. Awak nak macuk you? Sayang, sakit nanti tangan you. Sakit nanti tangan you. Okey, saya naikkan anak tudung. Beg nombor 1. Nak mama apa sekejap Come sayang. Buka dah. Halo. Okey, saya pinkan beg nombor 1, anak tudung. Anak tudung kita ada 3 jenis. Okey, yang ini yang paling orang suka. Okey. Ini jenis yang half. Satu juga korang Okey, ini jenis bandana. Right. Ini jenis bandana jenis separuh ni. Separuh. Yang ni kalau budak-budak. Hah? Mama pakai apa tu? Kam, Mama pakai kat kepala awak, Kam. Okey, mari kita tengok. Nana. Okey. Awak tunjuklah, awak kan model Mama. Okey. Awak ni. Okey, ini adalah jenis yang separuh. Lepas tu kita ada 2 color Kita ada jenis yang tali juga. Okey, jenis tali. Kita ada yang jenis macam ni Okey, kita ada color black dan juga color nude. Mereka buat shading. Kita bungkus. Lepas tu, dan dia adalah kain yang sangat-sangat sedap. Kain breathable, okey. Jadi rambut pun tidak busuk. Rambut pun tidak busuk, tidak berbau. Saya tak nak saya tak nak. Saya bukan penyanyi. Okay, bye. Cakap apa? Sarah, Velora one set dah habis ke? Sekejap, Velora one set. Itulah Sarah ada nampak tadi ada orang ni.
takutlah kau ni. Bye. Takut lah. Okay, bye. Hantar dia dekat bulan. Ya buat. Ha. Ada Velora set tu. Why mama cakap kau? Kau. Hantar dia dekat bulan. Ha, oh, tak boleh cakap kau. Sorry. Kau. Sorry. Ini ada orang ampit Velora set ni. Kau. Tak tahu dah saya. Kau. Mama kau. Mana kau? Hai kau. Why Papa sakit? Kalau you dah besar boleh. Why Mama boleh tekan tak? Boleh. Kalau kecil tak boleh, tak berdosa. Tak boleh cakap kau, okey? Angkat. Okey. Mama boleh tekan ni tak? Boleh. Boleh tekan ni. Ada orang ampit lah Velora set ni. Saya pun tak tahu siapa. Kenapa ya? Kalau you nak tengok, you pun nak iPad dekat sana. Okay, bawa. Okay, bye-bye. Korang, saya hari ni saya live tak lama. Okay, lagi 30 minit saya end live tau. Sebab saya rasa macam penat lah hari ni. Lagi 30 minit Sarah live guys. Okay, siapa yang masukkan ke unpaid, tolonglah clearkan. Siapa yang masukkan ke beg kuning, lepas tu dia peram. Macam niacinamide ni add to cart ada 3 orang, tapi tak check out. Tolong check out tau. Facial wash, okay. Selepas itu skin savior, Nordic hair oil pun ini, Nordic hair oil. Yang ini okey, Sarah bagi tahu sekali ya, lagi 30 minit lagi. Ini siapa yang rambut beruban, dia nak jadi hitam balik, okey. Ada yang tertanya-tanya, betul ke? Boleh ke? Boleh. Jangan risau, okey. Siapa yang rambut dia botak, alright, rambut dia berkurang dekat sini, lelaki boleh, perempuan boleh, okey, budak pun boleh. Ada yang sekejap lagi sekejap lagi. Rambut botak, okey, you tadi Sarah dah buat kat anak Sarah dah. Okey, Sarah buat kat Sumaya. Sarah letak dekat kulit kepala dia, Sarah urut, Sarah letak kat rambut dia untuk bagi lebat. So, korang pun okey, kalau siapa yang rambut beruban, untuk jadi hitam balik tak payah lagi pakai hair color. Okey, tak payah lagi nak color-color rambut. You just pakai kita punya bag nombor 1 saja. Ini dia. Dia hair oil, tapi bukanlah oil yang greasy sangat, tidak. Dan juga boleh letak kat kening. Tadi Sarah baru je letak kat kening untuk bagi apa tu, lebat kening tu. Alright. Jangan letak banyak-banyak. Okey, boleh pakai hari-hari. Bila rambut tu dah hitam balik, okey, kurangkan. Mula-mula pakai 7 hari, okey, lepas tu pakai 6 hari, lepas tu 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari. Macam itu. Hai semua. Assalamualaikum semua. Dia untuk merangsang pertumbuhan rambut korang,
merangsang pertumbuhan rambut. Dan rambut tu yang tumbuh akan jadi hitam tau, bukan putih. Ramai dah pakai produk kita dah ni. Dah pakai produk kita ni, rambut dia jadi hitam balik tau. Lelaki yang botak tengah, okay, you titikkan ke ni, titikkan dekat tempat yang botak tu. Okay, urut. Dalam masa 1 bulan, you boleh nampak perubahan. Serius. Dalam masa 1 bulan. Okay guys. Siapa yang add to cart, okay, yang add to cart, please clearkan. Okay, please clearkan korang punya card tu. Okay, jangan peram-peram. Sarah nak ingatkan. Sebab beg kuning tu, okay, dia punya diskaun hanya bila Sarah live. Bila Sarah end live, tak dapatlah diskaun lagi. Itu. Oh, retinol kita pun dah tinggal sikit dah. Retinol kita. Okey. Kenapakah ini? Oh, dah habis ke? Okey. Okey. Sarah naikkan balik. Okey saja, sebab Sarah pun live saja. Kalau shooting tu penat. Shooting tu nak kena, kalau live kita duduk saja. Kalau shooting tu nak kena tukar baju, nak kena siapkan satu scene, shooting dekat panas terik. Macam tu lah. Saya dah naikkan balik. Okey, dekat pack nombor 1 ada retinol. Okey, retinol ni pakai malam saja untuk anti-aging dan anti-wrinkle. Okey, pack nombor 2 adalah Nordic hair oil kita. Okey, untuk rambut yang beruban jadi hitam balik, rambut putih jadi hitam balik. Untuk kelumomo, kulit kepala sensitif. Beg nombor 3, okey, anak tudung. Beg nombor 4, kita punya serum mampu milik niacinamide yang 5% untuk mencerahkan, untuk jerawat, jeragat bekas jerawat. Beg nombor 5 kita facial wash, okey. Facial wash kita tengah murah-murah tu. Kalau beli 2 dapat RM29. Lepas tu beg nombor 6 sampailah beg nombor 17 adalah kita punya baju, dress. Beg nombor 18 adalah body oil kita. Body oil untuk bagi wangi. Body oil perfume. Dan juga mencerahkan kulit. Beg nombor 19 adalah serum ceramide. Serum ceramide ni untuk jaga kita punya kulit daripada rosak. Ceramide. Beg nombor 20 skin savior untuk mencerahkan. Beg nombor 21 adalah set jeragat. Okey, set jeragat. Beg nombor 22 kita punya serum anti-aging, anti-wrinkle. Beg nombor 23 adalah set kedut.
Beg nombor 24 adalah vitamin C untuk mencerahkan dan juga anti-aging. Beg nombor 25 untuk siapa yang ada masalah pori korang. Yang ada masalah pori terbuka, itu. Beg nombor 26 kita punya under eye treatment yang baru sampai semalam. Okay, baru sampai semalam. Okey, Kak Nur Fazilah ke? Saya ingatkan siapa tadi. Okey. Faham. Kak Nur Fazilah ke? Okey, kalau Kak Nur Fazilah tak apa. Terima kasih Kak Nur Fazilah. Nanti kalau dah pakai OOTD tau, OOTD tunjuk dekat kita. Mesti cantik. Beg nombor 27 adalah Bio Ampul. Hello? Busy ke? Oh ya ke? Oh okey. Sekejap saya tengah live, bagi saya 10 minit je. Okey, baik. Bestnya bila kita dengar orang pergi umrah, kita pun rasa nak pergi umrah juga. Tak apalah, tahun ni saya tak pergi umrah. Tahun lepas sebab baru je pergi umrah kan. InsyaAllah tahun depan nak pergi umrah lah. Kalau tidak dulu kita punya tak, saya ada kawan saya yang Insaf Travel tu, saya selalu pergi dengan dia. Dan Kak Linda tu dia yang akan jadi mutawif saya. Tak nak orang lain dah. Lepas tu saya akan satu bilik dengan Kak Linda. Bila pergi sana, Sarah dulu selalu pergi dengan anak-anak, tapi sekarang bila pergi sendiri rasa lagi best. Kalau pergi sendiri tak ada siapa nak kacau kita, tak ada siapa yang nak nak kacau kita lah. Kita betul-betul fokus dengan diri sendiri, dengan Allah.
Okey korang, saya end live dululah, ya. Saya end live dulu. Bila nak end live ramai pula yang masuk. Okey, 10 minit lagi. Korang boleh tak bila korang masukkan ke dalam beg kuning tu kan, boleh tak clearkan korang punya ni. Okey, jangan peram. Jangan peram-peram. Sarah nak tengok lah under eye treatment tu berapa. Sekejap. Okay. Oops. Sekejap korang eye treatment tu korang dapat berapa eye treatment? Okay. Eye treatment kita tu baru sampai tau. Oh ya ke? Oh okay. New arrival punya buyer under eyes treatment. Ini baru sampai semalam tau. Baru sampai semalam. Korang pakai hari-hari tak eye treatment tu? Pakai hari-hari tak? Pakai hari-hari ya. Sebab saya pakai hari-hari. Saya sekarang ni rajin saya pakai eye treatment hari-hari dan juga pakai pores treatment hari-hari. Cuma saya ada bekas jerawat je ni. Korang tengok. Cuma Sarah ada bekas jerawat. Nampak tak? Jerawat. Ni. Bekas jerawat. Ni ada jerawat. Ada jerawat lagi. Ada jerawat lagi. Ni baru naik. Aduh. Tapi Sarah punya pori, okey, semakin tertutup pori Sarah, semakin tertutup lepas pakai pores treatment. Bukan tahi lalat. Itu tahi jerawat. Bukan. Cleansing balm, okey, boleh pre-order dengan kita punya ni. Kita punya stokis dan juga kita punya affiliate. Akan sampai 25 Disember ini. Berapa hari je lagi? 25 Disember ni akan sampai. Kakak boleh order dekat kita punya ni ya, stokis dan juga kita punya affiliate. Tu kita punya affiliate Lumia Linda Majid. Clear kan. Terima kasih beli ciput. Thank you. Takutnya. Okey korang, saya end live dulu. Okey, saya end live dulu. Saya kena awal besok sebab hari ni saya lambat. Sebab saya macam rasa nak demam. Okey, besok fresh. Okey, bye. Assalamualaikum. Good night semua.